Alhamdulillah sekarang ni kita dah berada dalam bulan Rajab, bermakna kurang daripada 60 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Moga kita akan diketemukan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Banyakkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan ketemukanlah kami dalam bulan Ramadan. InsyaAllah bermula daripada sekarang sampai ke sepanjang bulan Ramadan, kita akan melaksanakan projek Amal Ramadan, Ihya Ramadan, yang mana antara program yang kita sedang laksanakan dan akan laksanakan antaranya ialah Amal for Aceh, Amal for Gaza, Amal for Sudan, dan antara program khidmat masyarakat di lapangan yang akan kita laksanakan adalah agihan bakul makanan, sumbangan kepada anak yatim, agihan Al-Quran, wakaf, pembinaan telaga tiup dan sebagainya. Jom bersama dengan Yayasan Amal Malaysia untuk kita menjayakan projek Amal Ramadan bermula daripada sekarang sehingga sampai sepanjang bulan Ramadan nanti. Ambil peluang ini untuk kita membuat persiapan, tingkatkan amal ibadat, amal kebajikan kita untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Jom beramal kerana Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan. Allahu Akbar.